Hari ni kita ada special project sikit guys. Selalunya saya buat kereta saya sendiri, paling-paling pun saya buat kereta Bob. Tapi hari ni Aiman datang dekat rumah saya, dia kata dia nak tukar dia punya drive shaft bolt. Kita sahut cabaran ni, kita cuba untuk settlekan masalah dia. Tak ada experience langsung untuk tukar boot drive shaft ni. Apa itu bukan penghalang, kita kena cuba juga guys. Projek baru nak mula guys. Cabaran pertama kita orang dah sangat-sangat besar dah ni. Nut yang ikat drive shaft ni kuat gila. Habis bengkok patah semua tool. Dan saya punya impact gun ni pun tak boleh nak support. Kita orang pun give up guys. Kita hantar ke kedai untuk minta tolong diorang longgarkan nut yang ikat drive shaft ni. Impact gun diorang sekali tembak je guys. Lepas longgarkan, kita bawa balik semula kereta guys. Menghadapi pelbagai dugaan hari ni, akhirnya senang pun nak buka dia. Tu sebenarnya yang tengok kat YouTube tu sebenarnya dia dah skip dah part yang susah tu gila. Kau nak cakap YouTuber, content creator semua scammer. Salah. Okay, cun. Untuk lock drive shaft. Dan benda ni boleh pakai sekali je, sebab dia thrash bolt. So lepas buka kena beli yang baru. So, next kita kena ketuk dia keluar guys. So kita kena buka dulu plastik ni. Sebab dia menghalang. Plastik guard ni kita tarik je. Cuba tarik sana. Atas tarik sana. Tarik yang screw tu. Yes, tarik. Guard apa tu ni? Aduh guys, fed up betul lah dengan Audi ni guys. Kita orang fail lagi nak buka skru sebelah dalam tu. Dah macam-macam dah kita orang buat. Impact gun ni tak cukup kuat. Untuk buka skru tu. Nak pakai manual tangan pun tak boleh sebab dia sempit gila. So nak kena cari satu impact gun yang power gila. So kita orang nak pergi cari sekarang guys. Jom, nak gerak. Kena cari satu yang betul-betul power gila. Aku nak kena check benda ni datang dengan bateri ke tidak. So bateri dia macam mana? Ni guys, dia punya spek dia 1800 tadi Untuk tightening. Untuk ketatkan, untuk buka untuk buka 1900 Newton meter of torque. Untuk ketatkan 1005 guys. Itu kau nak lawan dengan Bugatti pun. Apa rabak tu top Bugatti tu kat sini. Jadi kalau tak boleh buka je aku tak tahu kita rajang kereta. Pakar lah. Okay guys, kita ambil ni, kita tanya dekat dia punya salesman jap. Tahu warranty bang Dan ada warranty tak kalau skru tu tak boleh buka saya boleh pulang balik? Tak ada Nampak. Sebab dia charger sekali Betul lah. Wati bang ni. Asal? Oh serius ni cover lah aku rasa. Tak ada, dia memang ada cover sekali. Oh dah boleh pakai terus. Ni satu meter, ni satu meter. Itu impact ke tu? Impact ni. Ni kan memang impact ni kan? Impact bang. Untuk buka nut kan? Ini engine kita buat turun malam ni. Yang tak kena mengena aku buka lagi. Ada kena apa? Semua aku buka. Dah dapat benda yang kita nak. Jom kita pergi bayar guys. So kerugian hari ni berapa man? 1,500 man? 1,600? Belanja buka 1,600? Kalau upah pergi tukar drive shaft kat kedai pun tak sampai 1,600. Sabar. Lebih berguna ni lagi mahal. Okay guys, jom kita bayar. Okay guys, jom guys. Kita nak kasih buka benda Allah ni. Malam ni juga kita nak make sure dia boleh buka. Tak buka kereta ni kita bakar guys, confirm. Bolt dekat ujung tu, ni dia punya special tool. Audi ni banyak pakai special tool. Dia tak pakai benda yang sama macam kereta lain. So bintang ni memang special lah. Tak boleh pakai yang lain. Masuk kena buka sana tu. Kita try buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Senang tekan ni. Sekali tekan. Berjasa saya beli ni. So kilat ni kita dah boleh buang guys. Ni tahi guys, tak boleh pakai tu. Pembelian impact gun D-Walk ni sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berjasa untuk semua kerja-kerja yang kita nak buat guys. Lama ni kita menghadapi masalah untuk buka bolt-bolt yang ketat ni. Dengan impact gun yang power ni dah jadi senang guys. Jadi untuk bukakan drive shaft ni kita kena pusingkan sikit-sikit. Ada 6 biji skru, kita kena bukakan satu per satu. Akhirnya selepas satu hari bertungkul lumus guys, daripada pukul 3 petang dah sekarang ni pun dah masuk pukul 8 malam dah ni. Akhirnya kita berjaya keluarkan drive shaft ni. Ini sebenarnya jadi lebih senang dengan tool yang betul. Salah dia kat sini, dia koyak. Koyak, ini yang baru. So tengok Aiman dia buka ni macam mana. Cantik. Okay guys, kita kena potong dia punya. Ni getah dia. Yang lama tak boleh buang. Okay, ni proses nak buang boot yang lama. Paling mencabar nak masuk dia pump dia balik ni.
Aku tak tahu macam mana nak buat ni. Ni tak boleh tau sini. Tu aku ingat nak buka sini. Ha, Dia slide ke sana. Itu apa yang aku fikir. ini memang tak boleh cabut lah. Aku nak cabut boleh try lah. Tapi kena pakai force lah tu. Nanti Ya nak ke? masuk balik tu yang aku risau tadi tu. Kena buka sebelah sini juga. Sebabnya nak kena slide bolt tu daripada sini. Cantik lagi. Senang ni tu. Uish, banyak saya ni. Grease pun banyak. Pakai dah potong dah gila. Sama bro, ada bearing ke? Benda ni dia boleh slide. Serius lah kau? Serius. Try pakai betul kau tu. Tak tengok sikit. Okay. Dah buka habis. Driver kecil sial. Ya, sama. Muat lah. Tak muat gila. Muat. Tak muat. Pak Kau dirikan dia jap. tak muat. Boleh. Kat sini kita terima satu lagi halangan baru, cabaran baru guys. Yang si Aiman beli ni yang patutnya dalam planning untuk tolong tolakkan bearing tu keluar, pisahkan batang drive shaft tu dengan bahagian bearing depan ni, dia tak berjaya guys, tak boleh nak guna. Try push bolt tu balik masuk pun untuk tolak bearing tu keluar pun tak berjaya guys. Kita dah nak give up lagi sekali dah ni. Dah fed up dah guys. Walau macam mana pun kita tak boleh nak give up. Kita kena teruskan projek ni sampai habis. So kita fikir cara yang terbaik. Tekanan yang makin bertambah, kita orang decide untuk ketuk saja drive shaft ni, paksa dia keluar. Dan masa ni footage saya tak sempat nak record. Apa yang kita buat, yang sebelah bawah tu kita just ambil tukur besi, ketuk dia kuat-kuat sampailah casing bearing tu terpisah dengan bearing drive shaft tu. Sebelah luar ni kita sangkut dekat clamp dan kita ambil tukur besi, ketuk dia juga sekuat-kuat hati untuk pisahkan batang drive shaft dan juga dia punya bearing punya casing tu. Lepas berjaya kita pisahkan bearing dan juga dia punya batang tu, kita kena masukkan bolt yang baru. Sebelum tu kita kena lock balik ring dekat atas bahagian bearing ni. Kita nak kena slide benda ni masuk. Ni mana? Okey. Settle. Bahagian bawah dah masuk, dia punya getah dia. So, kita nak kena masukkan bahagian atas pula. So yang ni macam ni. Okey. Cantik. Settle. Dulu dah masuk getah baru guys. Masuk kena balik. Mang, kau tahu kenapa? Tak, benda ni sebenarnya kenapa dia ada kat sini? Kau nampak tak? Dia dah takut ni tau. Bila kau clamp nanti benda tu, minyak takkan keluar. Ni guna benda ni. Sebenarnya benda ni pun tadi kau ketuk dia dah pecah tau man. Kita buka. Okey man, betul. Betul. Okey, kau buang tu, kau buang. Okey, kali ni Aiman betul. Potong-potong. Ya, bersihkan ni. Keras macam tu. Baik dia perasan kita tukar tadi bentang ni. Okey, bersihkan dulu. Masa satu atas, masa satu bawah ni. Syaitan tu. Yang belah dalam tu. Apa sini atas. Okey, cantik. Gambar getah baru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak masukkan grease. Coklat warna apa dia punya? Warna hitam. Labu. So grease baru Ni benda yang penting guys. Tak ada grease jahanam benda ni. Betul tak tempat dia? Betul tak? Okey, cantik Aku nak ketuk ni. Dah. Dah ada klip. Kita nak masukkan klip pula. Okey, kita masukkan dulu kat sini. Okey, cantik bro. Tak guna tak sia-sia lah kau main gym sama ni. Okey, cantik. Tak buat dia bro. Pegang sebelah ni. Aku bukan sebelah kau. Aku tukul sekali. Kau jangan buat muka-mukaan. Itu kan susah. Kau nak synckan tangan kau dengan aku. Kalau tak serentak bobok. Kita launching lah. Launching rosak. Kau rekod ke bangang? Kau jangan tunjuk kebodohan aku. Kita nak masukkan grease sebelah atas pula. Jap Zri. Ini kena ke bawah. Ha? Kena ke bawah. Kenapa? Grease kena kat sini.
Tak apa, nanti dia kumpul kat sini, kita tutup, nanti terbalik dia sampai atas. Kau macam tu sebab baik kita klip dulu sini. Tak apa, kau tutup je. Sebab aku nak klik atas dia susah. Cuma masuk je. Kesian macam Orang ni. masuk sini gila Zri. Tak apa, nanti dia pergi sini. Dia tak lari, duduk dalam ni je. Sini pula. Tak sampai habis man, lebih kurang je. Okey. Okey, dah masuk. Kita nak tutup dia balik. Ini susah ni. Jangan. Oh, ni congkil. Kau masuk sana dulu. Okey, jap. Kau kena stay. Aku nak ambil satu juga. Kau stay. Okey, nanti dulu okey. Tarik kita. Pas bertungkul lumus seharian akhirnya guys, dry shaft ni dapat dibaik pulih. Kita dah restore dia balik, grease baru, bolt baru, getah baru, clamp baru, semua baru guys. So kita nak pasangkan balik. Sekarang ni dah pukul berapa? 12 lebih guys. Satu hari 12.30. Cari barang, cari tool. Khabar. Kita dah masukkan dry shaft tu daripada belakang. Kita kena ketatkan sikit, baru kita kena masukkan sana tu. Ketatkan semua, ada 6 bolt kat situ. Kita ketatkan pakai binatang ni guys. Jangan risau, dia tak tercabut dia. Kuat gila guys. Berbaloi gila. So next, kita tak kena straightkan dulu apa nama ni? Steering. Lepas tu boleh ketatkan bolt ni. Tak harap bolt ni okey. Sini dah dekat pukul 1 pagi. Jadi untuk mengelakkan mengganggu jiran-jiran dengan bunyi impact gun tu, jadi kita orang ketatkan manual dulu sampai dia betul-betul masuk nut ni. Baru kita ketatkan dengan impact gun. Okay, dah bising dulu. Akhirnya berjaya guys, daripada pukul 2 petang sampai lebih kurang pukul 2 pagi. Selesai dah projek tukar boot untuk dry shaft kereta si Aiman ni. Thank you guys pada semua yang menonton. Jangan lupa follow, like dan share guys. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.